Matematik tahun 3, muka surat 4. Soalan 1. Lihat gambar rajah, tulis digitnya pada nilai tempat. Soalan A. So, dekat sini ada 10, ratus, ribu. Jadi yang ribu ada 1, 2, 3. 3. Kalau yang ratus, 100, 200, 300. Ada 3 juga. Kalau yang puluh, 10, 20. Ada 2. Kalau yang sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi jawapannya adalah 3,326. Soalan B. Dekat sini ada 10, ratus, ribu. Dekat sini kita boleh nampak, yang ini 1 je. Kita tulis 1. Dekat sini kosong, tak ada apa-apa, kosong. Yang puluh ni ada 1, 2. Ada 2. Kita tulis 2. Kalau dekat sini ada 5. Jadi kita tulis 5. Jadi ini adalah jawapannya. Soalan C. Dekat sini ada abakus, betul tak? Jadi yang mana yang terkena garisan yang tengah ni? Jadi yang ini ada 2, 1, 2. Kita tulis 2. Yang ini ada 4. Ianya naik ke atas, betul tak? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Kalau yang ni, yang kena garisan tengah tak ada. Kita tulis kosong. Kalau yang ini, yang atas. Yang atas ni adalah 5. Jadi jawapannya adalah 5,042. Soalan kedua. Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris. Soalan A. Kalau yang 9 ni adalah sa. Kita tulis sa. Soalan B. Yang 3 ni adalah, jom kita tengok sama-sama. 8 adalah sa, 5 adalah puluh, 3 adalah ratus. Jadi kita tulis ratus. Soalan C. 4 ni adalah sa, puluh, ratus, ribu. Jadi 4 adalah ribu. Soalan D. 2 ni adalah 7 sa, 2 puluh. P-U-L-U-H, puluh. Soalan ketiga pula. Tulis nilai digit bagi setiap digit dalam gambar. Soalan A. Kalau 3 ni adalah 3,000. Ianya nak dalam digit. Jadi kita tulis 3,000 dalam digit. Kalau yang 1 ni adalah 100. Kalau 6, 60. Kalau 5, 5. Sa, puluh, ratus, ribu. Soalan B. 4 ni adalah 4,000. Kalau kosong ni adalah ratus. Tapi ianya tetap kosong sebab ianya kosong. Kalau 2 ni adalah puluh. Kalau 9 ni adalah sa, puluh, ratus, ribu. Jadi ini adalah jawapannya.